Assalamualaikum. Jumpa lagi kita pagi ni. Apa macam? Sudah tengok viral semua ke? Show semua dah berlaku dah kan? Kat sini kita kupas, kita bagi tahu dekat masyarakat Malaysia, orang Melayu kita terutamanya berwayang-wayang dan bermuka-muka dalam menggunakan isu Palestin, menggunakan tiket perjuangan kononnya. Korang nampak tak? Dia nak bercakap tentang mempertahankan perjuangan Palestin, tapi perjuangan dia, perbuatan dia penuh dengan maki hamun, penuh dengan ugutan, penuh dengan ancaman, penuh dengan aibkan orang, penuh dengan fitnah dan tomahan. Cuba korang fikir. Aku suka ajak korang fikir je. Kalau macam ni lah orang Melayu yang bercakap tentang perjuangan Palestin, nak pertahankan Haji Zainal, kalau macam ni lah perangainya, sebenarnya mereka bukan nak pertahankan Haji Zainal. Dia orang nak bantai Haji Zainal lah tu. Faham tak? Cuma mereka menempik dalam isu Haji Zainal. Sebab isu Haji Zainal ni popular. Yalah, pergi Palestin, siapa tak popular? Mestilah popular. Walaupun Haji Zainal tu sebenarnya dia bukan nak popular. Isu jebat dengan Haji Zainal adalah isu yang kecil, sangat kecil. Korang tak fikir ke apa yang jebat cakap tu? Dia hanya tanya je. Ada tengok aku maki Haji Zainal, kutuk Haji Zainal? Ada? Tak ada. Aku cakap, jawab soalan saya. Kalau tak jawab, itu wayang. Haji Zainal dah jawab dah soalan aku. Tahu tak kenapa aku tak pergi studio? Sebab kalau tengok dekat Facebook ni saja, beruk-beruk ni dah ramai ya. Masuk studio live, lagi banyak beruk-beruk ni kat situ. Jadi live tu akan jadi tak profesional. Akhirnya muka Haji Zainal bergoyak, muka aku bergoyak. Sebab apa? Adanya spesies-spesies manusia yang bertopengkan setan ni, betul tak? Dia nak bercakap tentang perjuangan Palestin, tapi jebat pernah kena tangkap berzina lah, jebat ni pernah penipu lah, jebat ni askar wataniah lah, jebat ni menyamar kapten lah. Nampak? Adakah kita orang Islam nak berjuang tentang menegakkan Islam, bangsa dan agama, macam tu perangainya? Itu perjuangan Islam. Sebab itulah orang Melayu di tanah Melayu ni tak boleh bersatu. Dia berserang sesama dia. Jebat serang Haji Zainal ke? Jebat tak serang Haji Zainal. Dia tanya je. Cuma mungkin pertanyaan dia tu agak kasar, agak keras. Sebab nak korek bodoh-bodoh macam korang ni bawa keluar lah. Di mana logiknya engkau bercakap tentang perjuangan Palestin, tentang nak mempertahankan flotilla, dalam masa yang sama kau maki orang, kau fitnah orang, kau tomah orang. Kita sepatutnya bangga dengan pejuang flotilla. Mereka lah pejuang sebenar. Dia tu pukimak, dia tu babi, dia tu sial. Macam ni kau berjuang ke? Aku tengok daripada golongan bawah. Bawah ni kita tak kisah sangat, mentaliti dia belum matang. Yang tua bangka, YB pun ada. Jadi kalau kau nak tahu, bila jebat bangkitkan isu ni, apa jebat tak tahu ke? Dia sentuh isu Palestin ni kalau mesti bom ya. Aku tahu. Dan aku tahu ramai rakyat Malaysia tu bodoh. Ramai bodoh. Nampak ni? Terkeluarlah orang-orang yang selama ni tak pernah bercakap pasal jebat pun datang menempik kat sini. Nak apa tu? Nak popular. Dengan cara apa? Maki, hina, kecam. Ini bukan isu politik. Jebat bukan orang politik. Kalau politik kecam maki tu tak apa. Kalau kau bercakap tentang politik kau maki hamun, itu budaya dekat Malaysia ni. Tapi jebat bukan orang politik. Ngundi pun tak pernah. Dan korang fikir jebat terkesan ke? Kau tengok tak? Bila tercetusnya isu ni, Ali Bashar pun nak menempik. Semua musuh-musuh jebat, silent enemy ni dia keluar untuk kuatkan lagi fitnah, maki hamun, aibkan,
Korang bercakap tentang perjuangan Palestin. Korang ada fikir tak apa yang korang buat tu apa jadi dekat Jebat? Tak fikir. Mujur tak jadi apa dekat Jebat? Tak jadi apa. Betul tak? Sebab tu aku kalau tengok orang kena kecam, kena hina ni, aku kesian. Kau tahu pasal apa? Sebab tu Lone Tiger tu pun aku kesian. Selalu aku cakap, aku kesian kat dia. Dah lah, tak payah. Masa dia kena tangkap, geng-geng aku yang duduk dekat dalam penjara, telefon, Bat, dia dah sampai sini dah, Bat, kau nak kita orang buat apa? Aku cakap jangan buat apa-apa. Kesian kat dia. Pasal apa aku kesian? Pasal dia ada anak, ada bini, ada family. Tapi dia bodoh je, Bat. Dia bodoh tak menghalalkan kau untuk menghina dia. Betul tak? Game dah habis, fight dah habis. Habis lah. Jangan panjang-panjang lagi. Betul tak? Tapi bodoh-bodoh ni kau akan tengok dia fikir dia buat macam tu Jebat terkesan. Benda yang berlaku tu aku dah lalui dah dulu. Dulu lagi aku dah lalui dah benda ni. Ada tengok aku jatuh ke? Ada tengok aku koyak ke? Tak ada. Tapi korang berdosa dengan aku. Bila korang nak minta ampun tu? Aku hanya perlu minta maaf ke Haji Zainal je. Settle dah dengan Haji Zainal. Haji Zainal cakap apa? Saya anggap cerita ni kita habis kat sini je lah. Sudah-sudah tu tak nak panjang-panjangkan. Aku dah settle lah. Korang dah settle belum? Dengan aku? Belum. Macam mana nak settle sekarang ni? Disebabkan masuknya orang-orang yang berlakon kononnya bercakap tentang perjuangan Palestin, Islam lah apa semua ni, dia mendorong pula lagi orang-orang perempuan dah semestinya beremosi kuat ni melayan fitnah-fitnah, tomahan, kecaman, makiamun ni semua. Persoalan dia kat sini, Jebat kena siasat dengan polis tak? Tak kena. Sebab tak ada kesalahan. Sebab dia tanya. Dia bukan fitnah. Jebat kena saman tak? Tak boleh saman. Aku boleh disaman kalau selepas ni aku masih kecam lagi Haji Zainal, ataupun aku masih lagi membuat provokasi terhadap Haji Zainal. Sebab dia dah jelaskan. Soalan yang aku tanya tu dia dah jawab dah. So aku dah settle dengan Haji Zainal. Korang macam mana? Jadi disebabkan adanya orang-orang yang berjiwa jahat ni melakukan provokasi, fitnah, Jebat pernah kena tangkap berzina lah, Jebat ni menipu dia kapten lah, Jebat ni askar simpanan lah. Kalau ditanya nanti, satu bukti pun tak ada tu. Cakap saja je tu. Edit sana, edit sini. Ini perbuatan orang-orang yang bercakap tentang perjuangan Palestin ke? Jadi mereka ni lah golongan-golongan yang bermuka-muka. Faham tak? Cuba Haji Zainal kena soalan dengan aku itu hari, tiba-tiba Haji Zainal ni kena bantai. Semua ni percaya cakap aku, dia duduk dengan Jebat dah. Ini karakter budaya masyarakat kita. Sebab tu orang Melayu jahanam di tanah dia sendiri. Sebab dia menyerang sesama bangsa dia. Korang tengok aku terkesan tak? Sikit tak terkesan. Sebab benda yang korang buat tu dulu dah buat. Ali Bashar tu, dia mula nak datang menimpik ke sini. Tapi Ali Bashar ni, dia punya perangai, dia tak datang. Dia suruh orang dia datang. Orang-orang yang tak suka dengan dia, kau pergi taping benda ni. Dia memang suka gunakan orang. Sebab tu banyak orang, 5-6 orang yang duduk dengan dia dulu, duk buat kecaman ni, bila orang tu kena saman dengan aku, Ali Bashar tak tolong pun. 4-5 orang yang dulu duduk dengan Ali Bashar beria-ria buat fitnah kat aku, semua kena LOD. Bila last kali datang jumpa Jebat, kita settle luar lah, saya minta maaf lah, saya beremosi. Emosi, hati, perasaan, bahaya. Sebab tu aku selalu cakap, hidup berakal, mati jangan berantu. Emosi, jangan melepasi akal. Bahaya. Dunia pun bahaya, akhirat pun bahaya. Faham tak ni apa aku cerita ni? Tak faham. Korang nak terus buat fitnah, tomahan, aibkan orang, buatlah. Sekarang ni
Kalau kena saman dengan jebat, kalau kena. Kalau ke? Mungkin kalau lah. Haji Zainal nak bayar ke untuk kau? Ataupun orang yang buat fitnah tu nak bayarkan untuk kau ke? Tak. Setakat buat dokumen macam Ali Bashar buat, menceritakan jebat ni buat naya dia lah, kes dia naya sebab jebat lah, apalah semua. Korang fikir je cara logik. Ada versi KPN yang menyatakan dia didapati terlibat dengan berpuluh rompakan. Dipercayai ke didapati? Lebih kurang itulah. Dan kenapa dia tak saman? Kenapa aku serang Ali Bashar tak pernah saman aku? Kenapa dia tak saman? Sebab dia tak boleh saman. Kalau dia nak saman aku, dia kena saman former Ketua Polis Negara tu. Dan dia tak boleh saman. Kita cakap benda yang fakta, benda yang ada rujukan dokumen, dia tak boleh saman. Sebab tu Ali Bashar ni dulu, dia kerap sangat dia buat report kat balai polis. Sehingga kan dia pernah membuat fitnah terhadap balai polis Sungai Buloh tu. Dia kata jebat dahaka dah bela polis Sungai Buloh. Padahal polis-polis tu semua tahu kes dia tu adalah dia nak buat wayang je, nak menarik crowd, nak jual buku dengan cara memfitnah orang. Korang tak rasa ke berdosa dengan jebat sekarang? Pagi ni santai-santai aku sembang, panjang sikit tak apa. Bagi korang ni boleh fikir, tak apalah aku berkorban untuk bangsa aku sendiri, kan? Supaya jadi masyarakat yang lebih berakhlak dan lebih mampu untuk berfikir dengan baik. Dia bercakap tentang nak membela Haji Zainal, nak membela, menyokong perjuangan Palestin. Dia terjah jebat dahaka ni macam jebat dahaka tu Yahudi, macam jebat dahaka tu orang kafir. Punya bersemangatnya dia mentam jebat, sampai dia kata jebat ejen Mossad, jebat ni Israel. Punya lost mentality orang Melayu. Orang macam ni lah selalu kena provoke dengan jebat. Faham tak? Malam tadi ada satu syekh telefon aku lah, ajak bersembang. Aku sembang dengan syekh, termenung syekh. Sebab tu daripada semalam aku cakap, isu Haji Zainal Palestine Flotilla itu hanya topik yang sangat kecil. Aku ada misi dan isu agenda yang lebih besar daripada itu. Apa dia? Kebodohan emosi manusia ni juga adalah satu perniagaan. Aku ajar aku, bodoh orang ni boleh jadi bisnes tu. Cuma aku balik senarai yang tim aku daripada Sungai Buloh, daripada Putrajaya kumpulkan tu. Aku tengok ramai nak kena ni. Nak delete pun tak sempat dah. Pasal apa? Semua dah screenshot, copy link semua dah ambil. Ada orang buat profile lock pun kami dapat juga. Ada orang bubuh gambar pun tak berani, kami dapat juga. Nanti dapat letter of demand daripada jebat. Agak-agaknya korang nak pergi merayu ke siapa? Merayu ke Haji Zainal? Merayu ke Ali Bashar? Mampus. Ali Bashar tu, spesies dia tu memang dia cakap lembut pun dia jahat, dia cakap keras pun dia jahat. Tengoklah apa yang dia buat. Islamik dah. Buat fitnah, bersepah. Korang kalau kena tanya, kalau nak tahulah, jebat pernah kena fitnah rogol bini Tok Imam. Tahu? Pernah? Tapi ada tengok jebat masuk jail ke? Sampai hari ni, satu rekod jenayah pun aku tak ada. Nama aku clean. Faham? Jadi korang sebenarnya, disebabkan emosi korang macam tu, kena bodoh-bodoh je dengan jebat. Fikir soal dunia je, seronok nak melepaskan geram. Neraka tunggu kau tahu tak? Bila kau buat macam tu, korang teruskan, aku tak ada masalah, kan? Semoga korang belajarlah daripada apa yang korang buat. Ada tengok jebat koyak ke? Tak koyak punya. Aku tetap akan terus, sebab aku jebat dahaka.
Kan? Jadi korang lihat sendiri, orang Melayu kalau berjuang atas nama kebaikan, macam inilah cara dia berjuang. Sebab tu bangsa Melayu ni tak pernah hanya boleh aman sesama dia. Tengok di sudut politik, pecah sampai 6-7 parti. Sebab apa? Dia menyerang sesama dia. Tu. Kalau ibarat kata Cina ada 50%, Melayu ada 50%, kalah. Melayu ada 60%, Cina ada 40%, kalah juga. Sebab apa? Cina 40% solid, Melayu 60% pecah 7. Sebab tu jadi macam ni. Jadi aku nak bagi tahu masyarakat, jauhi fitnah, jauhi tomahan, jauhi benda-benda yang tak sepatutnya hanya kerana nak mengejar kepuasan emosi. Di dunia ni pun kau akan bermasalah, ke akhirat pun bermasalah. So hidup berakal, mati jangan berantu, ya. Jebat tetap jebat, derhaka tetap bersebab, taat tetap bersyarat. Faham ni? Kesudahannya inilah korang. Bukan aku yang highlight, korang yang meng-highlightkan diri korang. Kita akan heret satu persatu di mahkamah dan kita akan buat video. Aku nak ajar masyarakat Malaysia, inilah akibatnya bila korang beremosi tanpa menggunakan akal. Aku mesti boleh heret. Sebab apa? Korang memfitnah aku, mendatangkan bahaya ancaman nyawa dekat aku. Apabila korang mengatakan aku ejen Mossad, mengatakan aku baruah Israel, ini semua membahayakan nyawa aku, membahayakan keselamatan aku. Kau memfitnah aku berzina, ini semua mengaibkan aku. Menuduh aku membuat menyamar sebagai penjawat awam berpangkat kapten, ini semua fitnah yang boleh menjatuhkan reputasi aku. Tapi mujur aku jebat derhaka, ini semua tak jatuhkan aku. Sebab orang lama-lama bersama jebat, dia tahu ini semua cerita dah lapuk dah. Ali Bashar punya cerita tu dah lapuk dah. Dia memang terlibat mengikut versi KPN. Cerita dia tak konsisten. Cuma korang bila ambil balik isu Ali Bashar, kau highlight macam ni, aku cuma nak tunggu nak tengok Ali Bashar yang buat ke ataupun bodoh-bodoh yang tak suka dekat dia yang buat. Memang format tu datang daripada page Ali, tapi Ali tak viralkan, yang viralkan kau. Kalau aku nak saman Ali Bashar ni, dah lama aku saman dia. Sebab aku tahu dia takkan berani saman aku. Sebab apa yang aku cakap tu benda yang betul, berdokumen. Faham? Teruskan korang punya. Agenda aku dah habis setakat ni. Korang nak kecam ke, nak maki ke, aku macam ni juga. Aku duduk kereta mewah juga. Kecaman tak menambahkan beras kat rumah aku, tak kecam pun tak mengurangkan beras kat rumah aku. Faham tak? So hidup berakal, mati jangan berantu, jaga perangai, jaga emosi. Ya? Confirm kalau kita hidup dengan nafsu, perasaan, hati semata-mata, orang akan manipulate korang punya emosi, korang punya perasaan. Terutama orang-orang macam jebat ni, yang cukup cekap main dengan emosi orang. Bodoh sendiri, tanggungjawab sendiri. Ya? Tak ada alasan untuk korang nak buat benda-benda jenayah, kesalahan-kesalahan jenayah, atas alasan dia buat begitu, dia buat begini. Faham? So, fikir-fikirkan. Salam, selamat pagi Sabtu. Aku nak pergi jogging.